Gangster yang bayar polis untuk tutup mata, yang bayar pegawai kerajaan untuk tutup telinga. Apa lu mau? Lu mau duit? Gua boleh kasih ya? Ha? Gua boleh kasih. Kau ingat duit boleh beli segala-galanya? Jangan debat gua. Kita boleh minjam. Kita boleh minjam, ha? Setiap duit yang kau berikan pada jiwa-jiwa yang berhati setan adalah duit yang kau rompak dari ribuan rakyat yang merana. Disebabkan orang macam kau lah dunia ini binasa. Kau nak terus berdiam diri, biarkan rakyat jadi mangsa. Diorang akan tangkap setan yang kantoi itu. Tapi diorang ada plan. Masuk mahkamah, guna lawyer, pusing cerita, dan diorang akan dibebaskan. Adakah ini adil? Tidak adil! Pembunuh tunang Inspektor Izzat ni bebas. Adakah itu adil? Tidak adil! Biar rakyat yang menjadi hakim! Ya! Biar rakyat yang jadi hakim. Kita tangkap dan kita hukum setan-setan. Biar ada orang tahu. Dengan rakyat, jangan main-main. Rakyat akan bangkit! 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 Saya minta korang semua bersurai. Kami takkan bersurai. Kami tak percaya polis-polis ni semua. Polis korang tak buat kena! Diam! Macam mana kami nak buat kerja kalau kamu buat kecoh kat sini? Kalau kau betul-betul berani, kau pergi masuk dalam, jumpa dia orang. Tapi kau pengecut. Sebab kau tu anjing sistem. Dan kami semua ni tak musnahkan sistem tu. Bangkit! File ini akan terbongkar rahsia-rahsia jahat mereka, skandal keuangan, kes pembunuhan, dan banyak lagi. Biar rakyat yang menjadi hakim. Saya menyeru seluruh rakyat Republik Tenggara untuk menyertai revolusi ini. Bangkit dan lawan! Bangkit! Bangkit! Kau dah gila ke apa? Kau tu polis, kau dah bersumpah lah. Pergi mampus dengan sumpah tu. Biar undang-undang yang tentukan nasib dia lah. Undang negara ni dah hancur!